Hai semua, selamat datang ke Sekadar Berita. Harimau Malaya menerima satu lagi cabaran besar apabila diundi dalam kumpulan A bagi edisi sulung FIFA ASEAN Cup 2026 bersama tuan rumah Indonesia, India dan Singapura. Kejohanan baharu ini dijadualkan berlangsung di Indonesia dari 23 September hingga 3 Oktober. Dan kumpulan Malaysia memang boleh dianggap antara kumpulan paling menarik serta mencabar. Laporan media tempatan, saingan Division 1 dibahagikan kepada dua kumpulan. Kumpulan A menampilkan Malaysia, Indonesia, India dan Singapura. Kumpulan B pula disertai Vietnam, Thailand, Filipina dan Pakistan. Indonesia menjadi tuan rumah Division 1, manakala Hong Kong akan menganjurkan Division 2. FIFA ASEAN Cup diperkenalkan selepas FIFA dan ASEAN menandatangani memorandum persefahaman baharu ketika sidang kemuncak ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur pada Oktober 2025. Pada Mac 2026, Majlis FIFA meluluskan pertandingan ini dengan edisi pertama dirancang pada jendela antarabangsa September dan Oktober. Sebelum kita masuk lebih jauh, jangan lupa tekan like, tulis pandangan anda di ruangan komen dan subscribe Sekadar Berita untuk lebih banyak perkembangan bola sepak Malaysia. Baik, apabila tengok nama Indonesia, India dan Singapura dalam satu kumpulan bersama Malaysia, memang tidak boleh ambil mudah. Ini bukan kumpulan yang memberi ruang kepada Harimau Malaya untuk bermula secara perlahan. Setiap perlawanan berpotensi menjadi penentu, lebih-lebih lagi jika format yang dilaporkan dikekalkan, iaitu hanya juara setiap kumpulan mara terus ke final tanpa peringkat separuh akhir. Cuba fikir sekejap. Dalam format biasa, pasukan di tempat kedua mungkin masih mempunyai peluang masuk ke separuh akhir. Tetapi dalam format ini, satu keputusan seri atau satu kekalahan boleh terus memberi kesan besar. Kalau Malaysia mahu ke final, Harimau Malaya mungkin perlu memenangi kumpulan, bukan sekadar berada dalam kelompok dua terbaik. Lawan yang paling mendapat perhatian sudah tentu Indonesia. Bukan sahaja kerana Indonesia menjadi tuan rumah, tetapi pertemuan Malaysia dan Indonesia memang sentiasa mempunyai suasana berbeza. Walaupun bukan final, tekanannya boleh terasa seperti perlawanan penentuan. Stadium dijangka dipenuhi penyokong tuan rumah dan setiap kesilapan kecil boleh dihukum. Indonesia juga mempunyai ramai pemain yang beraksi di luar negara, termasuk pemain warisan yang dibentuk dalam sistem bola sepak Eropah. Jadi, Malaysia bukan sekadar berdepan semangat penyokong tuan rumah, tetapi pasukan yang mempunyai kelajuan, kekuatan fizikal dan keyakinan semakin tinggi. Namun, bermain menentang Indonesia juga boleh memberi kelebihan dari segi motivasi. Pemain Malaysia tidak perlu dipaksa untuk fokus. Mereka tahu jutaan penyokong di kedua-dua negara akan menonton. Kalau Harimau Malaya mampu bermain tenang, tidak terikut emosi dan berani memegang bola, tekanan sebenarnya boleh beralih kepada tuan rumah. Kemudian ada India. Inilah lawan yang menjadikan kumpulan ini lebih sukar dan unik. India bukan anggota ASEAN, tetapi dilaporkan menyertai kejohanan ini sebagai pasukan jemputan. Corak permainan mereka mungkin berbeza daripada kebanyakan pasukan Asia Tenggara. India boleh membawa kekuatan fizikal, disiplin dan ancaman dalam situasi bola mati. Malaysia perlu berhati-hati ketika mempertahankan sepakan sudut, sepakan percuma dan hantaran tinggi. Dalam perlawanan ketat, satu tandukan atau satu kesilapan mengawal pemain boleh menjadi pemisah. Pada masa sama, Malaysia perlu menggunakan kelajuan, pergerakan tanpa bola dan pertukaran hantaran pantas untuk memecahkan pertahanan India. India bukan pasukan mustahil dikalahkan. Harimau Malaya mampu bersaing dengan lawan lebih besar secara fizikal apabila bermain dengan tempo, keberanian dan disiplin. Yang penting, Malaysia tidak boleh hilang penguasaan terlalu mudah di kawasan tengah. Singapura pula mungkin dianggap lawan paling dikenali, tetapi itu tidak bermaksud mereka paling mudah. Pertemuan Malaysia dan Singapura mempunyai sejarah panjang. Dalam perlawanan derby seperti ini, prestasi semasa kadang-kadang tidak banyak membantu. Pasukan yang lebih tenang, berdisiplin dan berani mengambil peluang biasanya akan menang. Singapura juga sering bermain secara tersusun.
Mereka mungkin tidak menyerang tanpa henti, tetapi boleh menunggu kesilapan dan menggunakan serangan balas. Kalau Malaysia terlalu gairah menyerang atau lambat turun membantu pertahanan, Singapura boleh mengambil kesempatan. Harimau Malaya perlu mengawal emosi dan tidak menganggap tiga mata sudah berada dalam tangan sebelum sepak mula. Satu perkara yang menjadikan FIFA ASEAN Cup menarik ialah kejohanan ini dijadualkan dalam jendela antarabangsa rasmi. Menurut laporan semasa, kelab perlu melepaskan pemain yang dipanggil oleh pasukan kebangsaan. Ini memberi peluang kepada negara peserta menurunkan barisan terbaik yang tersedia. Kalau perkara ini benar-benar dilaksanakan, penyokong mungkin dapat melihat Harimau Malaya dengan kekuatan lebih lengkap berbanding kejohanan serantau yang berlangsung di luar jendela FIFA. Pemain yang beraksi di luar negara juga lebih mudah dipanggil. Jadi, alasan kelab tidak melepaskan pemain sepatutnya semakin berkurang. Tetapi di sinilah cabaran kepada pengurusan pasukan negara. Apabila pemain terbaik tersedia, pemilihan skuad mesti dibuat berdasarkan prestasi dan kesesuaian taktikal. Nama besar sahaja tidak mencukupi. Jurulatih perlu memilih pemain yang cergas, mendapat minit permainan dan mampu memahami sistem dalam tempoh persediaan singkat. Malaysia juga perlu menentukan identiti permainan yang jelas. Adakah Harimau Malaya mahu menekan tinggi, menguasai bola atau bermain lebih pragmatik mengikut kekuatan lawan? Menentang Indonesia, pendekatannya mungkin berbeza. Menentang India, keperluan fizikal lebih besar. Menentang Singapura pula, kesabaran membuka pertahanan mungkin menjadi kunci. Sebab itu, kejohanan ini bukan sekadar ujian kepada pemain. Ia juga ujian kepada jurulatih, barisan teknikal dan keseluruhan perancangan pasukan kebangsaan. Dalam kumpulan ketat, keputusan pertukaran pemain, pengurusan kecergasan dan strategi bola mati boleh menentukan siapa mara ke final. Hadiah kejohanan juga bukan kecil. Laporan media menyebut juara Division 1 bakal menerima $1 juta Amerika bersamaan kira-kira 4 juta ringgit berdasarkan nilai yang dilaporkan ketika undian. Namun, nilai sebenar kejohanan ini lebih besar daripada wang tunai. Ia membawa nama FIFA, berlangsung dalam jendela antarabangsa dan berpotensi menjadi pertandingan penting dalam kalendar bola sepak rantau ini. Penyokong juga perlu faham bahawa FIFA ASEAN Cup berbeza daripada ASEAN Hyundai Cup. Yang satu ialah kejohanan serantau sedia ada, manakala satu lagi pertandingan baharu di bawah FIFA. Jadi, dua kejohanan ini jangan dicampur sehingga orang keliru. Bagi Harimau Malaya, satu lagi kejohanan bermakna lebih banyak perlawanan berkualiti. Tetapi jadual pemain perlu dijaga kerana pemain bukan mesin. Kalau pengurusan beban tidak dibuat dengan baik, prestasi boleh merosot dan risiko kecederaan meningkat. Secara keseluruhannya, undian ini memang sukar, tetapi bukan alasan untuk Malaysia berasa rendah diri. Kalau mahu menjadi pasukan yang benar-benar dihormati di rantau ini, Harimau Malaya tidak boleh sentiasa berharap mendapat kumpulan mudah. Indonesia, India dan Singapura memberi ujian tepat untuk melihat sejauh mana pasukan negara sudah berkembang. Malaysia perlu masuk dengan sasaran jelas, bukan sekadar mahu memberi saingan. Jika hanya juara kumpulan mara ke final, setiap perlawanan mesti dianggap seperti perlawanan kalah mati. Peluang perlu disempurnakan, kesilapan mudah mesti dikurangkan dan pemain mesti berani bergerak sebagai satu pasukan. Pada pandangan saya, perlawanan menentang Indonesia bakal menjadi ukuran utama. Kalau Malaysia mampu mengawal tekanan tuan rumah dan mendapatkan keputusan baik, keyakinan pasukan boleh meningkat dengan cepat. Tetapi India dan Singapura juga tidak boleh diketepikan. Dalam kumpulan seperti ini, pasukan paling konsisten, bukan semestinya paling terkenal, akan keluar sebagai pemenang. Jadi, adakah ini kumpulan maut? Mungkin istilah itu agak berlebihan. Tetapi memang jelas kumpulan ini tidak memberi ruang untuk leka. Harimau Malaya perlu berada pada tahap terbaik sejak perlawanan pertama. Apa pandangan anda? Mampukah Malaysia menewaskan Indonesia, India dan Singapura untuk muncul juara kumpulan serta mara ke final FIFA ASEAN Cup? Tulis pendapat anda di ruangan komen. Jangan lupa like dan subscribe Sekadar Berita. Kita jumpa lagi dalam ulasan bola sepak yang seterusnya.